Hari kelima di Thailand. Selepas kejadian aksiden semalam, kami terus check-in resort bajet dekat kawasan Mesariang ni. Dekat area resort ni ada satu sungai dan juga kawasan yang berbukit. Cuaca dekat kawasan Mesariang ni pun dah mula sejuk sebelum kita sampai dekat Mae Hong Son nanti. Pagi ni kami keluar agak lewat sikit untuk settlekan urusan towing dan juga hantar balik seorang rider ke Malaysia. Main down kita nak balik Penang hari ni kak. Tinggal lah dengan geran-geran pun. Ada dia bawa balik pasport lah. Alin semua tinggal kat motor lah. Geran ke apa semua ke, custom pun semua tinggal kat motor lah. Janji pukul 9.50 9.52 sampai. Puas hati. Sini dekat Mesariang tau. Padu ni. Tak tipu punya. Tak ada nak ranjau lah. Tu asal kena buang ni, letak bawah. Dah lah. Kereta motor, orang tengah makan. Kita nak hantar pergi Chiang Mai, nanti akan duduk atas loader balik ke Hat Yai. Nampak? Balik wai pak. Depa dah gerak pergi ke Chiang Mai 4 jam. Flight ketiga. Sekarang pukul 9 suku. Laju buat aja. Dah sampai ke 8.50. Lo 9 suku 9.13. 20 minit kau buat itu. Mesariang. Kita topak minyak kita dah tak cukup nak sampai Mae Hong Son. 300 baht. 300 baht. Perjalanan daripada Mesariang untuk sampai ke Pai hari ini lebih kurang dalam 270 km. Sepanjang rute dalam wilayah Mae Hong Son ni, kita akan jumpa tempat-tempat viewpoint yang menarik macam ni. Masa first time aku ride dekat kawasan ni, aku nak capcay. Bagi aku dah cukup sedap lah. Tapi bila sampai dengan skuter kali ni, aku rasa macam okey juga. Cumanya kita tak dapat nak main gear, nak drop gear tu balik. Dan nak layan corner dekat sepanjang jalan ni, rasa gayat sikit. Alhamdulillah, sekali lagi sampai di Mae Hong Son. Kali ni dengan Forza. 3 biji lagi kat depan, 1 biji lagi kat belakang. 1 biji dah halau balik ke Chiang Mai. Corner habis. Sampai kena rezah ni. Stiker pun habis. Semua kena cabut. Dulu kami pun lekat kat stiker-stiker kat sini. Ni sampai punya awal. Laju kita. Oh ni buat tu cantik. Dengan badan hang turun. Badan semua ayo. Kali kedua sampai sini. Macam nak fly drone kat sini. Beli kopi, santai kat belakang. Oh, bestnya nikmat. Lemak apa ya ada buat ni. Oh, santai ya. So, beli kopi pula. Enjoy guys. Kita nak turun lah daripada viewpoint ni. Kita settle dulu Mae Hong Son Gate. Alhamdulillah, sekali lagi sampai ke Mae Hong Son Gate. Kali ni 1, 2, 3, 4, 5 biji sampai sini. Tanda hadir. Alhamdulillah, selamat sampai sekali lagi. Dah lama kat dalam tu lagi. Dah baru dia buat. Oh, lawa sangat. Tulis nama dengan jenis motor. How much? 60 baht. Tiket Free. 40. Oh, bagus ya, dah siap ada plastik je dalam ni. Tak. Tulis nama dengan jenis motor. Kita dah dapat CJ kahwin kita. Komplit. 1000 corner. Jodoh ya. Jodoh. Tengkuk panjang. Wah, baik. Kena beli je lah brother. Tengkuk 60 baht. Tengkuk ni stiker 40. 100 baht. Tak ada rider kita jatuh kita. Kita bagi sikit. Sidai. Kedai ni tak kena puas sidai mah. Ramai oh. Mampu pun. Okey, isi 200.
Tengok jalan pun tengah buat baru. Nanti mai jalan besar ni. Cek batu ni pun kena pindah. Daripada Road Thousand Corner ni, kami keluar ke Barat Tai. Jarak untuk masuk ke dalam kawasan kampung ni lebih kurang 27 kilo daripada jalan utama. Barat Tai ni satu kampung kecil yang ada dekat sepadan Myanmar dengan Thailand. Tarikan yang menarik dekat kampung ni, ada sebuah tasik dan keliling kawasan tasik tu ada bangunan lama yang ala dekorasi macam reka bentuk dekat China. Kalau kita dah sampai kat sini, vibe dia dah macam kita dah sampai dekat China sebenarnya. Kalau tengok dekat Google, ramai yang share pemandangan pada waktu malam dengan cahaya lampu yang terang. Dan juga waktu pagi, keadaan yang sejuk sangat dekat kawasan ni. Ni bot ni kedai Mingau. Bot tu kedai Tungau. Sampai China tak lawak Senang nak sampai ni. Udah kat apa? Ni nak abang kat mana China? China boleh claim.